Tuan orang bijak. Jadi cyber trooper itu kadang-kadang mereka ni disuap. Bos mereka berak sini, mereka mau cuci, tak sempat lagi cuci berak ni, kena cuci berak situ. Bayangkan. Jadi keluarkan naratif yang bodoh. Itulah senjata dorong sekarang. Yang cacat. Jelaskan, saya kata perbuatan rasuah berlaku. Cuma dia tidak mengaku perbuatan dia memberi itu salah. Yang menerima itu kata salah. Cuba kalau pendakwa raya, dia baca itu kertas tuduhan, Albert T, adakah kamu dipaksa untuk bayar rasuah ini? Sebab dalam keterangan saya kepada SPM itu, saya cakap saya dipaksa. Mereka minta. Bukan saya bagi sogok mereka, mereka minta. Mereka ugut. Syarat kelulusan. Ya, tapi apabila tuduhan berlaku, saya tak boleh mengaku benda tu. Saya mengesahkan ada dalam kandungan pertuduhan tu, ada juga saya setuju. Tapi dalam masa tu dia hanya bagi dua jawapan saja. Mengaku atau tidak mengaku. Jadi saya harap ini cyber dropper ini kita panggil social media tentera ubahan. Buat kerja pakai otak sikit.